Okey, Assalamualaikum geng. Hari ni Bang Pin akan tunjuk satu video berkenaan macam mana korang nak cari setup. Okey, dah ramai yang tanya Bang Pin macam mana nak cari setup. Hari ni Bang Pin akan tunjuk A to Z. Tapi apa yang Bang Pin bagi tahu hari ni adalah video ni lebih kepada technical. Sebab memang nak fokus kepada technical supaya technical korang lagi padu. Ini adalah rahsia setup jerung. Let's go geng. Okay, jom kita start. So bila mula-mula Bang Pin buka chart, ramai yang tanya Bang Pin buka chart, Bang Pin tengok time frame berapa dulu. Okay, kita buka je daily dulu. Okay, untuk sekarang punya goal, sekarang di waktu Bang Pin tengah buat video ni, okay, memang daripada dah lama dah dia naik saja. So sebenarnya korang kurangkanlah. Bila trend yang macam ni, even di daily pun nampak dia uptrend, kurangkanlah cari entry untuk sell. Lagi-lagi kalau baru nak berjinak ataupun win rate belum lagi tinggi kan, follow trend je. Kalau untuk time frame daily, Abang Pin memang buat macam ni je. Okay, tengok macam tu je. Okay, lepas tu kita pergi H4. Lepas tu Abang Pin akan pergi ke H4. Okay, cari setup yang orang cakap macam Bang Pin bagi tahu itu, antara salah satu dia, siapa yang masuk kelas hari tu, RBR atau DBD. Tetapi boleh je cari setup lain. Contohnya macam ni. Okay, dekat sini kalau korang nampak, dia dah ada price dah tak boleh nak go, betul? So dia turun, tak boleh nak go. Dah sekali dia break. Okay, so bila dia break, dekat sini ada satu setup, ada satu zone RBS, betul? Bang Pin akan explain guna term SND. Senang untuk korang faham, senang untuk korang tangkap. Okay, dekat sini dah ada satu RBS. Okay, ngam kat situ. Okay Bang Pin, lepas tu okay, selepas itu dah jumpa satu setup itu RBS. Macam mana nak tanda RBS tu? Sabar. Next adalah kita kena cari zone. Tadi tu sekadar orang cakap satu reason kenapa kita nak cari setup kat situ. Selepas itu kita try pula tengok macam mana nak tanda zone. Bang Pin akan tanda based on candle. Okay, based on candle. So candle yang Bang Pin akan tanda adalah yang ini. Kebetulan besar pula kali ni. Okay, ini besar tau. So kalau tu kita nak precisekan, kita nak kecilkan sikit zone, kita pergi H1. Okay, kita pergi H1 dekat dalam H4 ni. Kita akan cari ini. Di sini ada satu RBR. Okay, di sini ada satu rally, base rally. Dan dekat sini ada lagi satu engulfing. Okay, so Bang Pin macam mana nak tanda yang mana? Tanda je dua-dua. So yang H4 ni kita dah boleh delete. Kita dah boleh delete kat sini. So kita ada dua zone yang kita boleh monitor. Okay, kenapa yang ni lajak shadow dia? Sebab yang ni ada, masa ni tak silap Bang Pin dia ada news. So news ni kena hati-hatilah. Okay, kita letak tepi dulu pasal news. Ambil zone ni dua, nampak tak? Mesti ada punya. Kalau precisekan mesti ada. Okay, even yang lajak ni pun dia pergi ke zone kedua. Kalau siapa yang dapat zone ni masa ni boleh entry, dia berani untuk entry terus, touch and go, ngam lah. Okay, faham? So lepas dah jumpa zone, simple je. Daripada H4 kita gerak kepada H1. Lepas tu kita akan pergi ke, nak tengok dia punya price action bila masuk dalam zone. Okay, bila masuk dalam zone, kita buka M5. Okay,
Okay, ini yang lajak tadi Ini yang lajak, ini sebab news. So Bampin tak nak ini kita nak sembang pasal technical, nak lebih kepada setup yang normal dulu. So setup yang news nanti Bampin akan tunjukkan. So kita pergi setup normal. So bila price masuk dalam zone macam ni, okay, cari breakout. So macam mana nak cari valid breakout? Bila nak cari valid breakout, kena tengok kalau dia dah break dua resistance. Okay, dua resistance yang berbeza. Dua resistance tu macam mana Bampin? Okay, dua resistance ni Bampin nak cakap ni, dua resistance kita kena buka line chart. Okay, buka line chart. Nampak tak ni? Buka line chart. Lepas tu tanda. Sekejap buka line chart, lepas tu tanda. Dekat sini nampak tak? Ni ada breakout. Lepas tu sini ada satu resistance. Okay, price tak masuk kat sini. Betul. Ini price masuk. Lepas tu bila price dah sentuh zone. Sekejap padam sekejap. Okay, bila price dah sentuh zone, tengok price action selepas price dah masuk zone. Price masuk zone ada breakout 1, ada breakout 2. Kan? Nak lagi strong ada breakout 1. Yang ni breakout 2. Okay, breakout 2. So lepas dah breakout ni, okay, boleh tanda zone. Boleh tanda zone macam ni. Okay, tanda terus zone macam ni. So bila entry, price masuk, entry dalam zone ni. Tapi Bampin lepas tu yang ni bocor ni. Okay, tak apa, kita tengok kat chart. Dia float kejap tu. Float tu sebenarnya tak adalah banyak pun, kan? Okay, tapi tak apa, nak sharp entry juga. Tengok kepada candle pula. Tengok kepada candle. Kalau candle yang momentum macam ni masuk zone balik, tadi kan kita tanda kan, satu zone kita kat sini. Ni satu garis, sini satu garis. Okay, lepas tu candle momentum yang masuk, bagi candle tu ada rejection dulu ataupun sideways dulu macam ni. Bawah ni. Walaupun luar zone, tapi ini entry untuk selamat. Bagi dia sideways dulu kan, nampak dah slow down, barulah kita entry. Kalau entry terus boleh. Tapi dia float sikit lah. Float tu pun sikit je. Dalam 20 pip macam tu. So tak kena SL pun. SL biasanya 30 pips. Okay, faham tak? So entry sama ada kat sini. Kalau entry dalam ni pun kita tengok dapat berapa pips. Kita tengok jap. Okay, kalau kita entry daripada bawah, nampak dapat 200 lebih. Dekat sini kita dapat dalam 200 lebih juga. 220, sini 260. Okay, so inilah setup yang Bampin gunakan. Simple sahaja, simple je untuk setup jerung. Dan juga macam mana Bampin growkan 100 USD jadi RM100,000 dalam grup tu. Yang campaign tu, tengok balik dalam grup. Bampin dah buat tau. Bampin dah buat dah. Siapa yang join campaign tu pun akan buat lepas ni. Tengok video ni, backtest banyak-banyak. So memang boleh punya. Okay, nampak tak? Itu satu contoh setup jerung yang Bampin nak tunjuk kat korang.